Assalamualaikum dan selamat pagi jutawan-jutawan semua. Okey, nama yang diberi Syafiq ataupun dalam TikTok saya Angah Blind Therapist. Saya buta sebab kemalangan jalan raya lah 21 tahun lepas menjelang 3 hari lagi Aidilfitri. Okey, apa yang saya dapat hari ini? Saya di bawah rangkaian Zaid Azri bagi tepukan kepada Zaid Azri. Mentor N. Hamam, Mentor Filzu dan juga Aina Faiz. Okey, apa yang saya dapat hari ini? Alhamdulillah banyak saya dapat belajar tentang ilmu-ilmu bisnes di Alken ni lah. Macam mana formula ABC yang Puan Arisa ajar tu kan, yang Kak Arisa ajar tu, alhamdulillah saya dapat ilmu baru tu. Di mana pentingnya A kita dah ada, B tu kita, dan macam mana kita nak sampaikan pada C tu. Dan macam mana kita nak dapat C dan nak sampaikan pada dia tentang keberkesanan A tu. Jadi itu dah saya dapat semalam. Dan sharing-sharing daripada kita punya speaker yang sangat membakar lah. Bila dengar tu saya kata insya-Allah saya satu hari nanti saya akan dapat juga target tu. Dapat mencapai 100,000 dalam masa 6 bulan macam tu insya-Allah. Saya harap juga mungkin saya lah OKU yang pertama jadi jutawan di Alken, dan mentor Zaid Azri dan mentor yang pertama mendidik saya menjadi jutawan, dan juga mentor N. Hamam. Terima kasih kepada mentor-mentor bimbing sebab saya ni pun jenis yang lambat belajar. Tapi bila saya dah dapat sesuatu tu, insya-Allah saya akan pick up. Macam saya kalau kata mobility pun memang saya agak lambat nak tangkap, nak ingat jalan. Tapi bila saya dah sampai dah mahir untuk jalan tu, insya-Allah akan nampak saya jalan laju macam orang yang celik. Kadang orang nampak pun saya kata, kau ni betul ke buta? Jalan laju je. Tapi sebabkan dah biasa dan dah mahir ke situ, jadi saya boleh jalan laju macam tu. Itu saya harap macam ni lah. Dalam Alken ni pun saya dapat macam tu. Mungkin sekarang ni saya lambat lagi untuk cari prospek semua tu, nak sharing, kita pun takut-takut lagi. Jadi mungkin satu hari nanti saya dapat sharing yang betul-betul ni lah mantap untuk kita sampaikan kepada orang yang memerlukan, yang betul-betul memerlukan perkhidmatan daripada inhaler dan Genki. Saya ambil inhaler dan Genki ni 2024, 2 tahun lepas lah. Mudah-mudahan saya dapat bantu ramai orang yang memerlukan, dan insya-Allah saya terpilih lah. Allah takdirkan saya terpilih untuk jadi jutawan di Alken OKU pertama insya-Allah. Minta semua tolong tunjuk ajarlah pada saya. Jadi tak ada apa lagi yang ada apa-apa nak ditanya ke? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada itu saja. Okey, berikan tepukan paling gemuruh kepada kita punya perkongsian spesial kita dari Awak Taufik. Okey, itu dia, kita berikan